Okay, so tuan puan, siapa yang kat sini selalu ada masalah, selalu rasa asyik-asyik nak makan ataupun rasa macam letih dan lesu ataupun sentiasa ada masalah craving. So, video ni khas untuk tuan-tuan dan puan. So, tengok sampai habis sebab kita nak review satu testimoni yang berjaya atasi masalah yang saya mention tadi. Okey, ini daripada Cik Puan Siti. Dia kata sebelum ni pun dia dah amalkan Bullet MCT Oil. Itulah produk yang dia berjaya amalkan untuk elakkan dia daripada rasa nak makan. Dan juga dia dah amalkan Bullet MCT ni sebelum puasa lagi. Dan Alhamdulillah dia cakap tak ada rasa nak makan ataupun tak ada rasa LAPAR langsung. Okey. So macam mana boleh pula ada kesan rasa macam tak ada nak rasa makan ataupun boleh kawal dia punya SELERA dia. Okey, sebenarnya dekat dalam bulat MCT tu dia mengandungi C8 dan C10 di mana dia ada orang kata bantu ketosis. Ketosis ni di mana pembakaran lemak dalam badan berlaku. Tapi bila ada C8 ni dia mempercepatkan lagi proses tu supaya kita tak adalah rasa nak makan ataupun craving macam tu. So jadinya dia lebih bertenaga dan tak ada masalah cepat letih dan cepat lesu. So itu adalah kesan daripada Cik Siti tadi, Cik Puan Siti berjaya dapat setelah menggunakan Bullet NCT Oil. Jadinya kalau tuan puan nak dapatkan result yang sama macam Cik Puan Siti, boleh tengok dekat akaun kita ada Bullet MCT Oil, ataupun tuan puan nak dapatkan info, tips dengan lebih lagi, jangan lupa follow akaun kita dan juga share untuk video kita pada hari ini.